Sahabat adik kakak, kita ada pada 10 akhir Ramadan. Metah je. Jadi, kita kena gandakan amal sebab apa? Pada 10 akhir Ramadan ni berlakunya Lailatul Qadar. Ada orang kata berlaku pada malam ganjil, ada juga kata berlaku pada malam genap. Okey. Kita kira lah genap ganjil yang pentingnya bila kita buat pada semua 10 malam akhir tu, insya-Allah kita akan dapat malam tu. Lailatul Qadar ni dia kelebihan dia, amal dia kita buat walaupun satu malam je, tapi pahala dia serupa kita buat selama 1000 bulan. Oh, 1000 bulan ni. Lebih aku 3 tahun lebih kurang tak? Kita umur kita tu apa kita kan? Kalau umat Nabi Muhammad ni 190 lebih ya. Tapi seolah kita ibadah tanpa henti 83 tahun. Lama tu. Jadi jangan lupa untuk beramal pada 10 akhir Ramadan ni deh. Okey. Dah beli siapa-siapa untuk persiapan raya kita, untuk guna pada hari raya kita, boleh beli anda sikit dulu murah. Jadi takak.